Belum lagi Setakat ni telur ayam warna putih boleh makan lagi Mesti confuse ingat telur itik lah. Tengok apalah telur warna putih kan. Tengok rupanya telur ayam. Okay, Alhamdulillah, semua sihat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah mengekalkan kesihatan kita semua, sehinggalah kita pulang kembali untuk menyempurnakan ibadah umrah dan juga segala ibadah yang lain, termasuk berada di Madinah nanti. Okey. Yang ketiga, tahu tak nak ke mana hari ni? Tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu, maknanya tak bacalah saya share apa tentatif tu. Okey, insya-Allah hari ni tuan-tuan, perjalanan kita akan ziarah luar, iaitu kita akan ke Jabal Sur, kita akan ke Arafah, Jabal Rahmah, ataupun kita akan melalui perjalanan orang membuat haji, termasuklah di Mina, kemudian termasuklah di Muzdalifah, kemudian kita akan melalui juga Jabal Nur. Jabal Nur ni kita lalu je tuan-tuan. Jabal Nur ni kita tak berhenti dan naik lah, sebab dia jalan yang berlainan. Kemudian memang bas pun tak boleh nak pergi situ. Daripada jauh nanti insya-Allah kita akan nampak daripada atas bas ni kita akan nampak orang akan naik tangga menuju ke Gua Hira di Jabal Nur tersebut. Kemudian tuan-tuan, kita akan ke Ji'ranah, iaitu di miqat, antara miqat yang Nabi SAW pernah bermiqat menunaikan umrah di sana. Dan saya nak tanya, siapakah yang tidak melaksanakan umrah? Angkat tangan. Tidak melaksanakan. Bukan melaksanakan, tidak. Tak buat. Satu, dua, tak buat. 3, 4, 5, 6. Angkat tinggi tak nampak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, maknanya saya tanya soalan lain. Siapa yang buat? Sebab ramai tak buat. Siapa yang buat? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sahaja. Senang kerja mutawif. Jom kita skuter. Dapat berlari ke mutawif. Aduh. Okey tuan-tuan, maksudnya memang kita tidak diwajibkan lah. Setiap kali kita ke miqat, tidaklah diwajibkan untuk kita ini berniat ihram melakukan umrah sunat. Kerana itu nama pun umrah sunat tuan-tuan. Tak apa, kalau macam tu tuan-tuan, berehat secukupnya. Nanti saya akan briefing lah berkenaan dengan aktiviti yang saya bagi tahu dalam jadual yang lepas. Okey, baik tuan-tuan, sebelum kita sampai di Jabal Sur, saya akan dalam sepanjang perjalanan ini bukan saya seorang saja akan bercakap lah tuan-tuan. Biasa kalau dengan saya ni, saya nak jemaah saya bercakap kan. Jadi tajuk hari ni tuan-tuan, tajuk hari ni kan, perjalanan umrah pertama saya. Tu dia. Jadi orang yang pertama kali dulu kita bagi. Jadi dia kena datang, dia nak bercakap, tak kira lah. Paling cepat 2 minit. Paling cepat 2 minit. Paling panjang, jangan panjang sangat, 2 jam. Okey, baik. Volunteer ada tak? Volunteer dia nak cerita perjalanan umrah macam mana dia boleh terdetik nak datang ke, ataupun dia dapat mimpi ke kan, ke macam mana, ada tak? Sebut nama. Siapa nak cadang ni? Ada? Mana yang umrah kali pertama, angkat tangan. Terus. Angkat tangan. Okey, maknanya orang nak dengar dulu cerita Abang Sado kita. Abang Sado kita hari ni bangun pagi. Kita orang tiap mulai pukul 2 bangun. Pukul 2 tawaf sunat, kemudian dapat solat tahajud, solat taubat. Jadi kita berpersilakan. Dia tak bersedia lagi lah.
Dia kata nanti balik dia nak minta slot yang 2 jam tu. Ada tak orang lain? Sebut nama orang lain. Cadang ahli keluarga sendiri ke, kawan sendiri ke? Cepat. Tak ada